Cutera kita jadi umat Nabi Musa. Katanya Nabi, umat Nabi Musa, Tuhan kata buat baik so pahala, buat jahat so pahala. Buat baik dapat pahala, buat jahat masuk neraka. Ketika mula-mula Allah Ta'ala cipta Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala kata tulis wahai qalam. Siapa dia? Umat Nabi Adam, buat baik satu pahala, buat jahat masuk neraka. Buat baik umat Nabi Adam, Nabi Idris, buat baik dapat syurga, buat jahat dapat neraka. Tulis. Ya apa tulis. Siapa di umat Nabi Muhammad nak tulis jugalah. Buat baik dapat pahala, buat jahat masuk neraka. Apabila qalam nak tulis lagu tu, Allah Ta'ala jekah qalam. Pecah qalam. Terkejut. Kerana Allah Ta'ala jekah qalam. Dia kata kepada qalam, Allah Ta'ala kata kepada qalam, hei qalam, beradak dengan Muhammad. Mu kalau nak tulis gapo-gapo kena tanya aku sepatah bak dia. Umat lain mu tulis tak apa, buat dosa masuk neraka, buat baik dapat syurga. Mu tulis gini pada umat Nabi Muhammad, buat baik dapat pahala, buat jahat Tuhan Maha Pengampun. Tulis gitu. Siapa dia kau? Boleh gapo dia kita? Sebab bisa kita kau, sebab ikhlas kita kau, sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad. Sebab tu kita gilah mana-mana, masuklah boleh gapo dia, jangan lupa Muhammad. Jasa dia berlaku, tuah dia. Kalau tak tak sah kita dengan ibadat kita hok karuk selama kini, ikhlas jauh sama sekali. Tuhan nak tengok lagu manalah. Umat paling kecil, paling malah, paling sikit umur tak ada, paling betul. Umat dulu kalau buat maksiat supaya umat lah ni tak tahu balik sana Tuhan lipat bumi lah. Umat dulu buat sikit Tuhan peracun, tak tinggal bakar, jadi pada jaruk, pada kuku, tak ninggal. Pala enggak apa dah? Mege pitu Tuhan tak tinggal. Hacur lebu Tuhan hacur. Siapa kita skor umat dulu ni orang batu, tak ada kemajuan sebab tak ada peninggalan langsung. Tuhan peracunnya peracun kakak anak. Umat lah ni apa dia tak buat? Maksiat sama umat Nabi Lut ya buat. Hak ni buat, tapi tak kena gapo. Hak meta tak dengar kata lagu tu, nyo buat juga. Tak ada rasa gapo. Sebab apa? Nabi Muhammad tolong ngejah kita. Nabi Muhammad minta, ya Allah ya Tuhanku, jahat setara mana umatku, mu jangan balas sini, balas akhirat. Mu jangan balas lo ni. Kalau mu nak balas setara mana, nak buat kemarah, jangan buat supaya kemarah zaman Nabi Yusuf. Allah Ta'ala kata tak apa ya Muhammad, aku buat lagu tu. Kalau mu nak marah, mu nak buat banjir, jangan buat supaya umat Nabi Nuh 3/4 dunia tergelar. Bawa sikit-sikit tergelar, macam tergelar. Tu tak apa, tu biasa ya. Hak ni tergelar, siapa tergelar? Gunung besar Everest tu tergelar. Sebesar-besar gunung tu kita ngiling, orang nak ukah pun tak boleh. Zaman Nabi Allah Nuh tergelar 3/4 dunia. Semua tergelar, bukit besar-besar pun tergelar. Tuhan kata tak apa ya Muhammad, aku permintaan ketiga umat Nabi Muhammad kata, aku minta supaya ya Allah ya Tuhanku, jangan buat umat aku ni tak balah. Tuhan kata doa minta maaf. Buat ni memang pokmu memang kena balah. Pok kita balah pacik kau. Jodoh ni. Memang pok kita memang kaki balah. Tak lebar sama tak lebar. Kontraktor sama kontraktor. Orang besar sama orang besar. Ya memang tabiat dia dah. Ya balah memang tradisi pok kita dah. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad ni besar. Pemberian Tuhan. Kita berharap Tuhan bulan Ramadan ni kita dapat hargai, dapat kita buat sepenuhnya.